Mak Rok mana? Tadi ada tadi. Tengah repair Satria ni, asal. Hah? Mana dia ni? Asyik hilang je. Ini kan kalau ayah tahu ni kan Abang Is memang kena dia, kena. Adalah tu somewhere. Tapi kenapa? Tak ada apalah. Itulah mana lah dia hilang ni, ha? Kak Misha. Tidur ke? Mana dia tidur? Kak Misha ni pandai-pandai duduk. Dah. Ini asal tulisan macam budak tadika ni, Mak Rok. Dah lah tulisan macam budak tadika, kotorkan lagi. Apa ni? Misha, tak apalah. Kalau pasal invoice tu nanti Abang Is tolong tuliskan balik, ya? Alah Kak Misha, pasal ini je. Ingat mustahak sangat. Mustahak awak kata. Ni kan kalau auditor datang, tengok benda cincai macam ni, macam mana nak baca? Alah Kak Misha, suruhlah auditor tu pakai cermin mata. Kak Misha, auditor tu macam audition artis Yelah, audition artis. Betul lah Mak Rok ni. Dah lah lembab, disiplin langsung tak ada. Betul lah, fed up. Apa? Kak Misha cakap saya lembab? Tak ada disiplin? Berdesing cuping jantung ni, tahu tak Kak Misha? Walaupun saya rock, brutal, tapi saya ada perasaan tahu. Perasaan aja buat apa kalau satu kerja pun tak siap? Apa tak siap? Apa tak buat? Kerja saya buat apa? Alio basi penuh satu muka. Ya ke? Akak boleh bet tau. Petang ni satu kerja pun takkan siap. Alah, betul kan kata Cik Hussein ni? Alah, itu je. Kerja dengan penuh berdisiplin. Boleh? Okey. Tapi apa kita nak bet? Kita bet makan malam dekat KLCC. Okey. Tapi sebagai lawannya, Kak Misha juga mesti siapkan kerja Kak Misha sebelum petang ni juga. Okey. Alright. Misha. Macam ni hari-hari kita kena betting ni. Bagus juga kan, Pak Is. Menaikkan lagi performance maker kita ni. Asal? Misha pun kena kerja jugalah. Barak, Pak Is. Tak ada masa dah ni. Tak ada masa nak cakap. Encik, boleh saya tolong? Sebenarnya saya sedang mencari Amir ni. Amir? Amir? Ya, Amir. Amir Nojiwa bin Panda Ahmad. Dia kerja di sini kan? Ya, Amir dia kerja kat sini. Ni ada apa hal, Encik? Saya abang dia. Abang dia? Amir ada abang ke? Sebenarnya, saya anggap Amir tu macam adik saya sendiri. Ni, Amir ada buat salah ke, Encik? Tak. Ini ada hal keluarga yang saya nak sampaikan kepada dia. Hal keluarga? Maksud Encik, Amir ni ada parents lagi? Tak, ini hal keluarga lain. Keluarga lain? Macam ni je lah, Encik. Terang je lah. Kalau Amir tu ada buat salah tu, bagi tahu dekat saya apa salah dia. Sebab dah selalu sangat dah saya jamin dia. Okay. If you don't mind, boleh saya berjumpa dengan dia? Ya, Amir? Okey, sure. Okey, ya. Marok! Pak Is, tak ada masa nak cakap ni. Sekejap, ni. Mari. Sekejap je. Ni, man. Ada orang ni nak jumpa dengan kau. Apa-apa hal, abang ada kat ofis, ha? Okey, Pak Is. Ya, bang. Abang Is, kita ni siap ke belum? Orang tu dah call lah tau. Belum. Asal ni? Tu, Marok. Ada orang jumpa dia lah. Yes! Tergendala lagi kerja dia. Padan ke? Syah, tak baik cakap macam tu tau. Tengok tu. Tengok muka Marok. Sedih je. Mesti ada problem ni. Problem apa? Taklah orang tu kata pasal hal keluarga dia. Marok ada keluarga ke? Misha ingat parents dia dulu dah meninggal kan? No. Orang tu kata ni pasal keluarga lain. Abang Is. Tak ada kematian kok, Abang Is. Kematian? Aku tak percayalah, Stanley. Aku tak percaya.
Takkanlah. Dalam masa setengah jam kau boleh dapat 6 ekor ikan. Sungai itu bukannya besar sangat. Bohonglah. Bukan itu sungai, Selamat. Ya, halo. Nasib baik saya tak lupa. Itu Wahab cakap, bagus biar pancing, mesti boleh dapat banyak ikan. Bagus punya pancing, dapat banyak ikan. Bahan dia barang mesti banyak bagus. Macam saya biar meniaga. Saya biar barang semua batch punya. Best konon. Kereta sebiji pun kau tak terjual. Best. Itu bukan tak boleh jual. Itu finance sekarang tambah pinjam wang lagi. Tengok Mak Rok bahan ni. Ya, Mak Rok. Banyak sabar ya, Mustafa. Okey? Misha, apa pasal si Amir ni? Mak Rok, sakit tak? Angkat ada obat. Sakit. Dah lah tu Mak Rok. Kita orang tahu Mak Rok ni yatim piatu. Tapi kita orang semua ada Mak Rok. Mak Rok anggap akak ni sebagai kakak Mak Rok sendiri Abang Is kan macam abang kandung Mak Rok kan? Ayah ada ayah lagi sayang kat Mak Rok. Uncle Stanley, Uncle Murti, semua ada. Apa yang kau Misha merepek ni? Oh, dia kata kita pula merepek. Ada ke? Kita kesian kat dia. Ada ke saya ni macam muka orang sedih? Ada. Habis yang Mak Rok nangis-nangis ni kenapa? Bukan pasal kematian tu. Memanglah pasal kematian. Tapi pakcik saya tu saya tak pernah jumpa. Dia tinggalkan saya berpuluh-puluh juta. Berpuluh-puluh juta? Banyaknya. Betul ke ni? Betul ke? Ya, memang betul. 20 juta ringgit tunai, to be precise. Itu hanya wang tunai saja. Termasuk aset-aset yang lain. Amir, tolong tanda tangan sini. Saya. Aku dah saya. Saya sakit. Aduh. Aku tengoklah si Amir tu bukanlah teruk sangat budaknya. Dia tu baik, ada budi bahasa, rajin. Pendek kata serba-serbi tentang dia semuanya baguslah. Pasal tu aku sayang sangat kat si Amir ni, Stanley. Saya lagi sayang sama dia. Saya kasih dia palu-palu, kasih kembang, kasih angin masuk banyak-banyak, kasih dia suara sedap, saya kasih dia jadi singa. Stanley, kau jangan nak merepek. Aku yang didik dia tau. Aku yang didik dia sampai jadi the best foreman. Daripada budak jual burger tepi jalan tu, aku bawa di sini, aku ajar dia, aku bentuk dia sampai jadi the best foreman tau. Aku yang didik dia. Hello, my son. Amir anak ayah Amir. Ayah sihat Amir. Ya sihat, bos. Oh, cantiknya Amir. Cantik, bos. Cantik. Dia lah yang pilih. Manok. Apa Mari. ke? Uncle bawa pergi Sawai Dingkun jalan-jalan. Untuk belanja. Mari. Tak apalah, Uncle. Tak. Lagipun, Sawai Lagoon tu saya ada share. Betul kah? Ya. 50% of the asset. Itu tak masuk revenue Encik Amir. Oh, kalau dah masuk dengan revenue-nya, berapa pula? He owns 20% kesemua keuntungan itu. 20%. 20%. Bos, Uncle Stanley. Saya datang ni pun ada hal. James. Oh ya, lupa saya. Pak Selamat. Saya. Okey, ini cek bernilai RM250,000. RM250,000? Sila sign di sini. Sini, Cik. Ya. RM200. Untuk ayah ni. Ya, untuk bos. Stanley Wong Pak Yo. Saya! Yang nama
Sandy Wong Pak Yo. Tapi Wong Pak Yo kasih rendah sikit lah. Okey, ini cek bernilai RM250,000. 200? Ya. 50,000 lah? Ya. Mana sign pun tak apalah. Okey. Thank you lah. Ya. Stanley. Cek Stanley RM250,000. Sama juga. Terima kasihlah, man. Terima kasih, Ya, ya, man. ya. Terima kasih. Ya, Uncle. Okey, tak apa. Saya nak jumpa Abang Is kejap. Ya. Mana mau dapat Wais. macam banyak. Macam mana sekarang dah jadi orang kaya? Biasalah, Abang Is. Best tu memanglah best. Tapi kalau tak ada suara Kak Misha mekik kat telinga ni, tak syok lah. Biasalah tu. Apa plan lepas ni? Taklah Abang Is, si Jim saya cakap saya kena pergi Argentina nak tengok saya punya ladang lembu kat sana. Argentina? Oh, boleh jumpa dengan Maradona. Maradona? Tak ingat lah Abang Is. Sebab si Jim saya cakap, Pak Cik Maradona tu sendiri yang jaga lembu saya tu. Lagi pun Abang Is, saya rasa masa ni terlalu cepat lah Abang Is. Tak apa. Asalkan kau jangan lupa pada adat dan agama kita cukuplah. Tak Abang Is, tak. Oh ya, Cik Amir. Nampaknya kita terpaksa pergi dulu. Ya. Thank you, James. Abang Is, saya ingat saya kena beransur dulu lah. Okey. Sebab nak pergi ke Argentina ni. Okey, Abang Is, saya balik dulu. Jumpa lagi. Okey, James. Okey, Uncle. Okey, bos. Saya balik dulu lah. Bye-bye. Abang Is. Salam saya dengan Kak Misha. Bagi tahu dengan dia, saya minta maaf sebab saya tak dapat nak belanja dia makan di KLCC tu. Lain kali bila senang, saya akan datang. Okey, Abang Is, bos, Uncle. Bye-bye. Bye-bye. Jalan baik, man. Bye-bye. Ayo, RM250,000 dia sudah bagilah. Itu Iskandar betul-betul dalam malu ni Allah. Dia ambil tangan kotor-kotor, minyak banyak-banyak, mau pergi salam sama orang. Tak nak fikirlah. Dia tangan kotor mana boleh salam tangan orang kaya punya orang. Ya, dia. Tapi tak nak kira lah. Kita sudah dapat RM250,000. Mana apa buat bikin? Ayo. Wah. Siapa? Wow, besar punya kereta. Tak pernah mari saya punya sini. Punya workshop tak pernah mari tau. Siapa? Amir! Oh. Faham Leo. Takkan saya tak bagi apa-apa kat Abang Is kot. Abang Is, saya tahu tak ada kereta lain yang Abang Is nak godi kecuali pada kereta ni. So, saya bagi kereta ni pada Abang Is. Anggaplah ini satu hadiah saya pada Abang Is sebab Abang Is dah banyak berjasa pada saya. Okey, Abang Is, saya balik dulu lah ya. Okey, Abang Is. Okey, Abang Is, bos, uncle, saya balik dulu lah ya. Terima kasih, Amir. Ya, Terima kasih, ya. Bye-bye. Bye-bye. Jalan baik, Amir. Ya. Bye, Amir. Wow, Ferrari buntung. Kau sekarang buntung. Cuba tengok Ferrari tu. Kan too expensive tu. Kalau macam tu, Is, aku ada cadangan. Apa kata kalau kau jualkan kereta ni pada aku? Murah-murah. Nak? Buat apa kita macam tu ya? Nak menggatal ya? Kalau ada artis yang syok pada ayah, apa salahnya? Nanti nak kahwin artis, Mak Is. Is. Aku nak tanya kau sikit ya. Era Fazira tu dah kahwin ke belum? Oh, ayah. Ayah gurau je lah. Hidup pula ayah pada si Amir tu. Itulah Mak Rok. Mak Rok sekarang bulan jatuh ke riba. Jom kita makan. Nak makan kat mana ya? KLCC. Amir, anak aku, Amir. Ayah rindu pada kau, Amir. Mana kau pergi lama? Ayah rindu kat kau. Balik juga kau pada kau, ya. Ayah rindu. Rindu. Saya tahu, bos. Sebab itulah saya datang. Abang Is, Kak Misha sihat? Akak sihat. Lagi-lagi lepas tengok buku kau ni. Lagi sihat. Itu kalau Kak Misha nak lagi, saya boleh bagi. Dia gurau je kot. Mak Rok, bila balik daripada Argentina? Oh, saya baru sampai, Abang Is. Pemandangan kat sana
Very fantastic. Oi, dah pandai cakap fantastic sekarang. Is, kau jangan tak tahu. Si Amir ni memang terang hati. Dulu masa aku mula-mula ajar dia buka enjin, cepat dia dapat tangkap. Kan Amir kan? Memang pandai untuk dia terang hati. Bos, Amir? Ada apa nak? sebenarnya saya datang ni ada hal. Hal? Hal apa tu, Mak Rok? Cakaplah. Buat apa nak malu-malu, cakaplah. Sebenarnya saya nak kahwin. What? Kahwin? Betul ke ni? Bila? Betul ke ni? Betul, bos. Saya nak Abang Is, Kak Misha dengan bos. Mesti tahu dulu. Mak Rok, kau dah fikir habis-habis ke? Kau tak nak enjoy life dulu ke? Tengok dunia luar, pemandangan yang cantik-cantik. Tak payahlah, Abang Is. Saya dah nekat. Okey, kalau dah macam tu, abang rasa yalah, why not? Betul tak, Misha? Kalau macam tu, bolehlah mendirikan masjid. Masjid kaya pula tu. Why not? Go for it. Mak Rok, boleh. Of course. Kalau gitu, Be, bila kau nak kahwin, biar ayah yang uruskan. Saya malulah, bos. Itu pun kalau pihak sana setuju dulu, bos. Pihak sana setuju? Maksud kau, pihak perempuan yang kau nak kahwin ni tak tahu lagi yang kau nak kahwin dengan dia? Allah, berat. Masya Allah. Tak apa. Amir, biar ayah yang settlekan. Cuba Amir cakap pada ayah. Siapa dia perempuan mutuah tu? Biar ayah pergi pinang dia sekarang juga, Amir. Amir, cakaplah, Amir. Janganlah malu-malu. Cakaplah, siapa? Saya betul-betul malulah, bos. Mak Rok, kita semua kenal dia tak? Kenal. Sangatlah kenalnya. Kalau dah kenal, senanglah. Cakaplah siapa dia. Siapa, Amir? Cakap, Amir. Jangan malu-malu cakap. Sebenarnya saya nak kahwin dengan Siti Nurhaliza. Saya saja je ajak James tu balik cepat sikit. Sebab Siti Nurhaliza lah ni, Abang Is. Okey, Mak Rok. Pasal Siti Nurhaliza tu okey. Cuma... Asal Abang Is? Tak ada, Mak Rok. Siti Nurhaliza ni, dia sedang meningkat dalam kerjaya nyanyian dia. Takkanlah dia nak tinggal kerjaya nyanyian dia sebab nak kahwin. Tapi kalau aku lah, Amir, kan aku berhenti je. Kan, Amir? Kan? Siapa nak pinang ayah? Anyway, Mak Rok mungkin sebab dia banyak duit. Tapi ayah, Mak Rok, duit bukan segala-galanya. Buat apa ayah nak pergi minang Siti Nurhaliza tu kalau tahu dia nak tolak? Belum cuba, belum tahu lagi, Misha. Kan, Amir? Kan? Kita orang sebenarnya bukan nak melarang daripada kau kahwin dengan Siti Nurhaliza tu. Tapi, alah, kalau boleh carilah orang yang kurang sikit popular. Siapa? Rosila? Alah, awet Kedah tu yang kerja dekat kilang laksa segera tu. Jual kaset tu. Kalau tak, Kintan anak Pak Jabir, Pak Is. Wow, dah tu. Kintan? Mawas saya. Abang Is, look. Saya ada duit. Saya ada rupa. Apa lagi yang saya tak ada? Kalau Abang Is nak tolong, saya boleh minta tolong pada orang lain. Tengok apa yang kau nak buat pada si Amir ni. Tergambar kau orang melukakan hati si Amir ni. Amir, tak apa, Amir. Sabar, Amir. Selagi darah ayah mengalir dalam badan ni, ayah akan tetap membela Amir. Sabar, Amir. Dia orang berdua ni memang kau berdua ni memang tali baru orang putih. Apa yang cakap ni? Okey, bos. Sabar, bos. Sekarang ni barulah saya tahu siapakah sahabat saya di saat saya memerlukan. Ayah. Bais, Kak Misha. Inikah balasan Abang Is dengan Kak Misha? Setelah wang ringgit ku taburkan. Tabur. Mak Rok, kenapa ni? Kau diam, Iskandar. Kau ingat aku tak tahu? Kau tu cemburu. Mak Rok, jangan tuduh Abang Is macam tu, tak baik. Abang Is, apa lagi yang kau nak? Kau bagi aku duit. Berapa banyak duit yang kau nak? Aku boleh bagi. Kereta. Apa jenis kereta yang kau nak?
Aku boleh bagi kau sekelip mata je lah. Aku banyak duit. Aku kaya. Kaya. Ambil! Okay, fine. Kau nak kereta ni balik? Ambil. Ambil kereta ni. Benda-benda yang kau dah bagi kat aku tu. Ambil, Meh. Ambil semua tu kau ambil. Sebab aku masih berpijak di bumi nyata. Aku takkan bersedih. Aku takkan heran, kau tahu tak? Tapi kau ingatlah, Meh. Kau akan kehilangan seorang sahabat tau. Boleh belah lah. Kau tu siapa? Ni Mak Rock lah. Aku banyak duit. Aku boleh buat apa yang aku suka. Aku nak kahwin dengan Siti Nurhaliza ke? Aku nak beli KLCC ke? Aku nak beli bengkel ni ke? Aku boleh suka lah. Aku banyak duit. Mak Rock mengucap. Amir sabar, Amir. Ayah ada, Amir sabar. Siapa yang boleh berani marah aku? Cakap. Siapa berani marah aku? Ini Mak Rock lah. Aku banyak duit sekarang, kau tahu tak? Iskandar. Boleh belah lah kau. Pijak di buminya nyata, konon. Pilihlah. Sekarang ni aku berpijak, kau tahu tak? Saya kata saya nak kahwin dengan Siti. Saya cakap dengan Siti. Apa nak jadi lah. Ada hati nak kahwin dengan Siti. Kerja satu pun tak siap lagi. Apa kau bisa cakap ni, Dah. Valerian? Dah. Time's up, Mak Rock. Belanja kita makan kat KLCC. Apa? Mimpi jadi jutawan. Ratu, sebut nama Siti Nurhaliza. Nak kahwin dengan dia. Hai, Pak Rock. Kalau kau jadi jutawan pun, belum tentu kau dapat kahwin dengan Siti Nurhaliza. Apa? Saya apanya, Pak Rock? Pergi cuci muka tu. Kau dah kalah betting. Jom, kita pergi makan. Abang Is. Saya tak ada duit lah, Abang Is. Tak tahu. So, maknanya Abang Is belanja. Okay? Apa salah? Asal Abang Is belanja? Jomlah. Abang ada betting sini. Saya tak tahu, bang. Pick on the big day.